Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is me and this is my little world. Okay, so hari ni dia tak macam konten yang lepas. Kerana konten lepas kan dia kata how small goals matter kan, why. Hari ni tak, hari ni just santai-santai. Tapi still ada motivation lah, obviously. You know me lah, still ada motivation. Still ada. Sebab hari ni tajuk konten saya ialah How I Handle Stress as a Student. Okay, so ni berdasarkan pengalaman peribadi and apa yang aku buat bila aku stres. By the way, thank you so much untuk yang siapa-siapa yang dah tengok video cerita pengalaman memalukan. Dah 1.1k viewers kalau tak salah. Aku punya subscribers pun melonjak naik. Terima kasih sangat-sangat. Okay, tak apa. Tanpa membuang masa, let's go to the video. Roll it, guys. Okay, so mesti korang nak tahu kan apa itu stress as a student. Biasalah, stress as a student ni macam-macam jenis. Pressure exam, kalau masuk dalam orang kata apa, pengawal apa-apa, pressure dalam bidang tu, nak jalankan tanggungjawab sana, tanggungjawab sini kan, macam-macam. I know that sebab aku pernah ada dalam situation tu. So, aku ada beberapa cara lah nak handle stress ni. Ni start daripada sekolah rendah, nanti sekolah menengah. Ada berbeza cara dia. Kalau aku lah, beza cara. So, okay. Kalau aku stress, selalunya aku buat benda-benda ni lah. So, yang pertama, time aku sekolah rendah, kalau aku stres, aku selalu tengok movie. It's one of my way to release that stress lah. Sebab dulu, aku minat gila Disney movie. Dulu. Aku minat cerita Moana, cerita Beauty and the Beast. Oh, aku cukup suka cerita tu. Mulan. Oh. So, dulu, salah satu cara untuk aku nak lupakanlah stres tu sekejap adalah dengan cara tengok movie lah. Walaupun sebenarnya tak berkesan dulu, bagi aku dia tak berkesan. Tapi ya, it's quite make me release that stress. Dia sebab apa? Bila hang tengok something yang hang suka, dia jadi macam rasa macam, oh my god, I love this character, I love this story. So semua stres yang ada akan lupa macam tu je. Itu aku dulu. Ya tak apa. Dan aku boleh lupakan stres tu sampai berhari-hari dulu. Tentu aku still sekolah rendah 9, 10, 11 tahun kan. Lagi-lagi waktu PKP. Memang all the time aku tengok movie saja. Dulu aku tak buat YouTube. Tu masalah dia. Okay, tak apa. Itu yang pertama adalah tengok movie. Yang kedua pula, ni dah masuk sekolah menengah lah. Cara aku handle stres aku, cerita dekat kawan. Aku luahkan dekat, dia bukan kawan, aku luahkan dekat family. Contohlah, if aku stres, macam orang kata apa, aku tak dapat achieve apa yang aku nak. Aku tak dapat A dalam subjek yang aku minat. Aku akan luahkan benda tu. And for me, boleh. Cara ni untuk siapa-siapa yang nak guna boleh. Sebab apa? Bila kita luahkan dekat someone, kita berbeza pandangan dengan orang. So, orang tu maybe akan bagikan sudut pandang mereka yang kita sendiri pun tak terfikir benda tu. So, bagi aku, itu salah satu orang kata apa? Kesempatan kita untuk luahkan and dapat something balik untuk kita. Sebab apa? Contohlah, if hang tak dapat achieve satu subjek, contoh hang minat sangat sejarah, tapi hang tak dapat achieve benda tu, tak dapat A, hang dapat B. Bila contohlah hang luar dekat mak hang, ayah hang, mesti depa akan bagi pandangan depa. Maybe dia berkata apa tu? Study jangan lama sangat. Dalam 20 minit rest, lepas tu nanti baru sambung pula. Kita as budak, kita tak fikir cara tu sebab bagi kita kata, oh kena fokus betul-betul, kena buat ni betul-betul. Ya, tahu kebanyakan orang akan buat cara tu. Tapi tak semua boleh untuk direct terus study.
Ada certain budak, dia jenis orang kata apa, dia tak boleh fokus something lama-lama. Dia mudah bosan. Itu aku actually. So, adalah aku dapat advice kata orang kata apa, try dulu study 25 minit, lepas tu stop start 5 minit, lepas sambung balik. And aku try, Alhamdulillah berjaya. So, itulah cara aku luahkan dekat orang dulu sebab aku boleh dapat something daripada demo. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, and lastly, aku just bagi 3 idea dulu untuk korang. Kalau hampa boleh ikut cara ni, it's okay. Bagi aku Alhamdulillah sebab ada orang yang boleh relatable dengan aku and you can do anything. Okay, so yang ketiga. Yang ketiga pula, aku akan me time. Gitu. Aku akan me time, aku akan relaxkan diri. Tulislah diary ke journal ke. Itu aku. Atau maybe hug that pillow. You see over there, that's my capybara pillow. Aku akan hug bantal tu. Sebab bagi aku tu salah satu cara aku untuk riliskan stres. Malam-malam aku akan peluk bantal tu. Aku akan luah sorang-sorang. Maksudnya macam, kenapa hari ni aku tak boleh buat? Kenapa hari ni aku sedih? Kenapa hari ni aku marah? Everything aku akan luah. And aku dah beli satu buku tu, Surat Untuk Kamu. That's one of my way to release stress also lah. Jadi ni ikutlah, kadang-kadang aku peluk bantal, kadang-kadang aku beli reward for myself. Sebab bagi aku, memang maybe apa yang kita buat tu tak tercapai lagi, tapi sekurang-kurangnya appreciate diri. Hadiahkan diri something sebab diri kita dah buat benda tu yang terbaik. Diri kita dah berjuang, diri kita dah, orang kata apa, betul-betul dah push to the limit. Tapi itulah, bagi akulah, ada certain people, dia macam orang kata apa, tak cukup. Dia kena betul-betul sampai target dia, baru dia boleh reward diri sendiri. Tak sebenarnya. Bagi aku, kita buat progress tu slow-slow tak apa. That's still a progress sebenarnya. Contohlah macam orang kata apa, selalunya hang boleh study dalam 2 jam, dalam 3 jam. Tapi hari ni hang terstuck. Hang macam 45 minit je boleh study. It's actually still a progress walaupun dia slow. Sebab kok mana pun hang still berjaya study hari ni. So, janganlah kita orang kata apa, rendahkan diri. Tak baik sebenarnya ya. So, itulah 3 cara aku untuk handle stress as a student. First is aku tengok movie. Second, aku luahkan dekat orang untuk dapat balik orang kata apa, benda-benda yang aku sendiri tak terbayangkan time tu. And akhir sekali, me time lah. Me time tu kita besarkan konsep dia. Hang boleh peluk bantal kesayangan hang. Hang boleh orang kata apa, beginilah, senang kata, me time ni is hang buat something untuk diri hang. Hang macam peluk bantal, macam aku buat, peluk bantal, belikan air favourite hang, belikan makanan favourite hang. It's up to you. Journaling, it's up to you guys. Sebab kita buat tu untuk diri kita sendiri. Kita menghargai diri sendiri. Sebab orang, okay, ni jujur pada pengalaman aku, tak semua orang mampu nak hargai diri kita sendiri. Okay, so love yourself first before you love others. Itu akulah. Tapi dulu aku bodoh. Astagfirullah. Aku dulu tak berapa pandai lah. Jadinya aku suka kat orang tanpa tahu akibat. Why I have that pemikiran dulu, aku pun tak tahu. Okay, so itu sahaja video kita pada hari ini. How I handle stress as a student. So, like always, quote hari ini, berjuanglah untuk diri sendiri tanpa mengenal erti penat. Sebab nanti diri hang yang dewasa akan berterima kasih pada diri hang yang sekarang. Sorry kalau aku tutup kamera, tapi itulah. Aku ulang sekali lagi lah. Berjuanglah sehingga habis. Berjuanglah sehingga perang ini tamat. Kerana diri anda yang dewasa akan berterima kasih pada anda. So,
itu saja daripada saya. This is me and this is my little world. Bye bye. See you in the next video. Boom.